Cakap jap. Alright. Okey, tu 2 ekor sekilo lebih. Dia banyak orang tak tahu. Satu tempat ni. Dia ada satu tempat. Kalau hang bakar memang lawa. Bagaimana? Ha? Tu lauknya. Kalau kalau belau je. Kena edit banyak orang. Orang kena kontrak. Belimbing. Ha? Tak ada orang pokok rumah. Mata sakit atau Ada tak ada udang main ni no. Itulah, aduh hai, tak apalah. Dah main dah kan. Main dia kan. Berjalan je. ni 10 juga 20. Dah ambil nombor senang. Ah itulah, dah ni cik. Boleh telefon tanya dulu kan. Kalau tak boleh dulu kan. Okey. Makcik kata hari ni tak ada udang besar. Ada udang kecil je hari ni. Dia banyak raya. Dengan sotong. Dia banyak raya apa baunya weh? Christmas kan? Semua dia tak balik main lagi. Yang bercuti ni kacau lagi. Kakak soto kaju dia. Kau macam mana ayok? Dia sama. Kami kalau ada sekali. Ada sekali ya. Tak ada juga. Aduh. Dia mesti soto ni. Oh, sekarang ni. Ni kalau macam ni 20. 20. Dia bulan. Oh, sekarang ni masih sotong. Tu yang macam-macam sotong ada tu. Soto banyak. Soto kaju ni payah ada. Tu panjang tu. Soto muti jahat. Ni ya. Cuma Oh, yang ni bentuk jahat ni. Cuma dia ni fresh. Dua dia buat beda. Jahat nak dia lah kot. Bukan, dia lain. Oh, jenis lain. Memang jenis lain lah. Tapi sedap, soto ni paling lembut. Okay. Dia jarang ada. Ni ketuan bubu Bubuk Ni satu ni RM15. RM15. Dia 20. Dia bukan piring yang dia macam mangkuk timbang tu. Di dalam juga tau. Tapi bawah dia tak ada Original bukan kata bawah ni ada piring tak. Ni memang original sotong ni. Dia kita ada piring pula. Dia ni 33. Dia lepak ni. Kau ada satu paling ni. Ada memang kaya lembut lah. Panjang. Panjang harga dia macam mana? Pendek punya lah. Ni 33. Oh, RM7 ada ni. Tapi panjang kan kau? Selalu soto ni kalau musim bukan dia mahal. 45, 48. Okey. 45, 48. Kalau sotong banyak, dia naik banyak. Sikit 40. Tu kira 40 Musim lah. ni boleh makan sotong lah. Okey. Dia sekor tu berapa gram awak? Dia kalau saya ni dalam 3 ekor sekilo atau 4 ekor sekilo. Oh, besar. Tapi kalau saya ni 2 ekor sekilo lebih. Tu. Panjang dia sampai situ. Cakap jap. Alright. Okey, tu 2 ekor sekilo lebih. Ni 2 ekor sekilo lebih. Sekilo lebih. Sekor dalam sekilo mana? Sekor setengah kilo lebih. Sekor setengah kilo. Belum. Di mana kak? Tak pasal apa ni kau? Agak-agak. Tak tahu. Ada. Beli dulu. Kita fikir. Biar orang kita fikir. Kita beli dulu apa? Bulan berapa macam tu? Bulan ni kau tak bulan lepas hari? Sampai ni baru je. Baru mula lah. Kalau lampu pun banyak. Oh. Kalau lampu dia belendiak sikit. Kalau dia Okey. banyak. Tu 2 ekor sekilo tak? Tak. Sampai 770 gram. 770 gram 2 ekor tu. Dia agak kecil sikit lah, yang tak besar sangat. Sotong buncit lah tu. Kalau nama dia memang sotong buncit lah. Sebab dalam kalau sotong buncit tu dalam dia bersumbat telur. Oh, dia boleh sebab telur.
Yang tu 40, yang ni 33 kan? Oh, potong panjang cik oi. Panjang-panjang ni batang kak. Boleh mai. Kami kedai ni. Kedai kami yang ni. Tu lah. Ini ada 4 jenis, ada kentang, ada siput sudu, kepah dengan siput ketak ibu. Pedak banget. Dari sekilo ke? Yang Sekilo lah. Yang ni sekilo 8, sekilo 15. Kepah? Kepah 10. 10. Ketak ibu 12. Tapi kasar-kasar je Makan hidup ni. Hidup. Oh. Oh, masuk. Panjang kau tu. Sudah ni okey ke? Kau awal lagi? Awal lagi ni. Ya bang. Ya. Tadi. Ya. 43 257. Sama dong. Nah, dia lah. Okey kak. Masih dah. Oh, Allah. Boleh dah. Abang dah curi sekok nak tambah balik. Dah curi sekok. Timun gini. Sebelum apa ni kak? 15. Belum kayangan. Banyak nak benda tak kak? Oh. Okey. Kalau air hitam tu? Ha? Kalau jonyo hitam? Hai. Ah. Hitam sedap lagi? Oh, hitam sedap lagi? Oh, gitu pula. Sekilo dah kau tu? Sampai? Kau lebih?
Kalau nyanyuk putih harga dia? Kilo 35. Kalau hitam? Nak lebih kat kau. 38, 40. Ni 40 kan. Sebab dia shoot. Lagi murah. Apa dia? Putih hitam? Hitam. Oh, dia murah sikit. Tak lama tak tengok dah. Yalah. Tapi yang sedap hitam. Hitam. Oh, itulah tengok rupa dia elok kan dia sedap. Rupanya bukan. Kalau jenis hak ni? Jenis hak ni sekilo 3.5 sama. Kalau mi isi 38 campur barang 35. Okey. Kalau ambil sekot 35. Kalau isi saja 38. Sini 38. Tu ada terubuk. Ni sekor yang terubuk. Ha? Terubuk. Obuk. Terubuk lagi sedap. Ini dia ekor ni. Tengok. Apa ikan berang kan? terubuk. Alright. Mana ni geng, ramai untuk ikan. Udang dah slow sikit sebab hari ni udang tak apa dah. Dia udang kecil je. Kilo ada bang? Ada kilo kan? Sebenarnya nyanyuk putih ni dia potong standard je bang kan? Dia potong ketam tu kan? Weh, semua boleh bersiang ke duduk sini? Ada sini semua boleh bersiang ke? Ni kan depan saja. Makcik ikan jenis ha? Jenis hak. Makcik pun sakai kau ni. Oh. Ha? Tu lauknya. Kalau belau je. Oh dia berkilat sikit. Oh kalau lauk dia cerah sikit. Merah. Okey, dia kalau lauk dia cerah sikit. Kalau dia Dia dah duduk lauk juga. Yalah, tapi dalam sangkak kan. Okey. Oh tu beza dia. Buat ni kat atas tengok. Oh yang jernih tu lauk. Yang kelam sikit tu sangkak. Harga dia sama ke beza? Bezo. Kalau lauk 38 nak ni. Ha? 38. Kalau sangkak 35. 35 murah sikit lah. Oh boleh panggil anak tokek pandai bersaing ikan ni, anak tokek bersaing ikan game.
Tak berhenti bersiang no. Rezeki ni. Oh Jumaat dia ramai Tak berhenti no. Tak apa pun tak ada no. Okey, siap. Ikan apa pula? Merah ke? Perangan, merah perangan. Merah? Merah perangan. Merah perangan. Ya. Harga dia apa? 30. 30 juga. Jangan main kuk tu lah kan, ikan besar kan. Buah kau tu kan. Ya. Mula buka pukul 7. Mak 7 mai dah. Kau kerja tu dah start dah ke lagi? Tak start lagi, baru ada atok ah. Ya. Kat 7.30 tu boleh dah lah. Okey. Oh siap. 7 siap dah. Okey. Kalau pukul 7 pun dah siap dah, boleh lah. Paling-paling apa pukul 7 boleh main lah kat sini. Untuk ikan besar kat sini makcik ni yang ada. Boleh pakai jenis ikan tu, rapu pun dah main pula tu, rapu pula tu. Oh, rapu pula tu. Tu yang orang dah order ke yang nak letak dalam meja? Letak dalam meja, letak meja. Oh, standby lah. Jual. So dia mai terus ambil lah kan? Ya. Dia potong. Okey, siap. Okey bang, thank you bang. Mantap, mantap. Oh no. 2 kilo, 2 kilo. 3 kilo. Kilo 400. Ha? Oh, dia besar tapi dia tak berat tu. Kalau harga dia? 45. 45 sekilo. Nak sama masih angkat tak? Masih angkat tak? 2 kilo 400 sol. Sol. Ikan merah ada jenis, ada bawal emas ada lagi, bawal hitam pun ada lagi. Semua ada. Ini ikan merah kan? Ini merah. Merah Ini sekar. Okey. Kepala ikan pun ada. Ada token dah. Okey dah. Masuk je pintu tu, dia sebelah pintu je. Okey.
Apa beza sotong sandak dengan sotong biasa? Soto candak, soto bau pelat, candak semalam. Okey, lepas tu? Soto biasa ni bukan tarik, bau besar. Jadi bukan tarik ni. Soto candak ni dia putih, gebu-gebu, dia bulat. Oh. Dia tak kepek macam Jadi ni. kepek lah, terhimpit lah sikit. Dia bercampur ikan kan. Okey. Tak ada soto candak ni. Oh, kalau tidak ada. Tak payah raya dah. Timur pusing candak soto. Abang tengok dah tu, dia punya ketam A tau. Dia bukan ketam B tau, ketam A ni sama Ada A. kepek dia dah. 3 ekor RM10 kan. Nak apa lagi? RM10. Ni 30, 15 apa ada. Yang ni dah ni. 32, tu 23. Macam-macam saiz tengok kan. Potong. Tong batu pedas daging ada isi dah. Boleh main geng. Tengok. Baik, thank you. Baik. Bang, sihat dah. Ha? Ah. Itu main abang tak ada. Jangan dia seorang. Dia kata hari ni berapa belas hari ni? Hari ni berapa belas hari ni? 14. Tak payah benda tak ada kan. Benda tak ada buat macam mana? 16. Itu selayang. Sayang berapa belas? Selayang 16 jauh. 16. Jauh 16. Jauh 16. Sebenarnya saja 14. Dia ikut suara yang lompat dah. Lompat dah. Kalau kili berapa bang? Kili RM9. Cek kali yang besar dah bang? Kali yang besar dah. Mai je ambil abang kat abang berapa nanti dia besar kat ambo. Kalau mamu RM13, mamu besar ni 16. Yes. Lain kan bang? Mamu sayap. Ni mamu sayap ni? Ni mamu bunga. Oh, mamu bunga. Okay bang, mantap bang. Dia kan harimau. Dah. Jumpa adik-beradik Jumpa adik-beradik. Only lah. Macam mana kita? Alhamdulillah. Buat sampai Penang pun. Oh, larat dah ulang kot ni. Dia orang jemur lah oi. Dah lah kita macam tu kan. Okey. Dia ada apa? Itu bahagian apa bang? Mana ni ah? Ha. Ni dia bahagian kalau nak ikut dia kulit perut. Oh. Lepas tu ni dia rapat dengan rusuk. Kalau Dia rapuh ni. batang pinang tahu tak? Batang pinang ni pinggang. Oh, pinggang. Batang pinang pinggang, hari pun ni dada. Oh. Tapi dia banyak orang tak tahu satu tempat ni. Dia ada satu tempat kalau hambatan memang lawa. Bagaimana? Dia bahagian kalau ni kita panggil dia rib eye. Rib eye. Rib eye ni dia nak macam dengan daging wagyu. Oh. Dia macam sama. Dia Kalau kurang masuk dalam peti air, keluar dia memang sama dengan wagyu. Memang nampak sama. Lepas tu kalau kita bakar, Dia mana masuk? dia juicy tau. Oh. Tapi tak lah macam, kalau macam tu kita tahulah kan. Wagyu tu kita tahulah dia memang dia juicy dia tu sebab satu harga dia pun mahal. Tapi ni kita kata standard. Hang biasa, hang nak beli tu tak boleh. Tapi kalau hang dapat daging bahagian apa rib eye ni, hang dah boleh ni dah. Dapat bahagian rib eye pun dah boleh beli dah. Memang padu lah. Ya, nak bagi. Oh tu lah. Oh, Ni ori punya kan? ha? Ori punya kan? Ya, Ori. Afiq tu. Malam ni tadi nak buang ekor kah? Nak Dia macam nak buang ekor lah kan? Orang nama kat dulu apa nak. Ni orang lama ni. Bukan macam biasa ni.
Sekarang ni Puan Hamid tengah tak kerja dah nak buang ekor dah tu tak jauh kami. Itu yang kita pakol. Lama. Okey. Tu tulang belakang dia, Abang Amir. Belakang dia. Belakang dia. Berjaya dah. Okey, saya dapat dah ekor dia. Kan tu lah. Okey tu kan. Kita tak pula. Ada orang lemak juga kan. Alright, Pak Nabi. Kena apa kan? Thank you. Okey. Bye. Oh, barang duduk tadi lah. Tak perasan. Oh, tu lah. Sedang mencari. Kena edit banyak orang. Auto beauty. Ada beauty ni apa tak? 10 ah. Oh, Mbok dia boleh pilih lah yang bakar dengan tak bakar ni. Ha, Mbok. Dia boleh pilih nak bakar dengan tak bakar ni. Boleh pilih. Agak sama je kan Bang Mbok kan?